Assalamualaikum. Hai. Bersama saya Nurliana Balki dari kru Newstech TV, TVPSS SK Kampung Baru Todo. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh murid tahun 1 iaitu Majlis Penutup Program Transisi tahun 1 2026. Maka semua ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 telah dijemput untuk sama-sama memeriahkan majlis di bilik mesyuarat Newstech. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Ala Rabbi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Setakat itu saja, sekadar itu saja daripada saya. Sekali lagi saya berharap ya anak-anak kita di tahun 1 pada tahun ini ya lebih baiklah daripada sebelum ini ya, insyaAllah ya. Dan dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasakan penutupan program transisi tahun 1 tahun 2026 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis hari ini berjalan dengan lancar. Sekian saja laporan dari saya. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Saya Nurliana Balkis melaporkan untuk Newstech TV. Bye-bye.